Hello guys, kembali bersama saya Falisha. Korang tengok dekat hadapan saya ni ada satu buah kereta lokal daripada Malaysia iaitu Proton. Okey, ini adalah Proton X70 Premium ya korang. Korang tengok sahaja warna dia dengan design dia memang nampak premium gila. Okey, macam biasa. Okey, lampu dia menggunakan lampu LED ya korang. Okey, dia bahagian ni dia ada grill, tapi grill dia ni bentuk dia memang sangat unik lah bagi saya. Okey, selalunya kita nampak macam honeycomb macam tu kan dia punya design, tapi untuk Proton ni korang tengok lain sikit lah dia punya design ni. Okey, condition Proton ni pun masih lagi macam kereta baru, tak ada kemek and tak ada cala apa semua, tak ada bengkok-bengkok, memang masih cantik. Macam biasa, kalau korang tak puas hati nak tengok dalam video sahaja, korang boleh datang walk in dekat Sungai Besi Auto Work ya korang. Okey. Okey, Proton ni dia menggunakan rim 19 inci ya korang. Masih cantik dia punya rim ni. Tayar pun masih lagi berbunga dengan baik. Okey. Alright, kita tengok dalaman dia pula. Okey, ini dalaman Proton X70. Okey, memang sangat premium ya, memang sangat sesuai dengan nama dia. Okey. Ni dia punya seat ni dia menggunakan kulit Nappa orang cakap. Okey, dia punya material ni memang sangat macam ginilah saya cakap. Okey, korang duduk pun empuk. Kalau untuk perjalanan jauh korang drive ke, memang korang tak akan sakit bontot ataupun sakit belakang. Okey, sebab dia punya ni memang empuk gila. Okey. Okey, ni bahagian dalaman dia. Kita saya buka. Alright, sini dia ada button postcard. Okey. Ini bahagian dalaman dia. Sebentar saya juga. Okey, kalau korang tengok dia punya mileage ni pun 77,000 korang. Masih tak ada tinggi sangat, tak adalah rendah sangat. Okey, tapi masih cun lah. Okey, ini material dalaman dia. Okey, dia lepas tu dia datangi dengan 8 inci infotainment system. Okey, boleh support dengan Apple CarPlay ataupun Android Auto, tak ada masalah. Okey. Okey, lepas tu Proton ni pula dia didatangi dengan GKUI, GKUI. Okey, di mana dia boleh menyokong kawalan suara. Okey. Nak korang dengar tak? Okey, saya macam ni Hi Proton. Coming. Play music. Okay, play music. Macam tu, tapi tak ada lagi ayat lagu dia tak buka lagi ataupun kita try macam ni. Hi Proton. Glad to serve you. Play radio. Okay, turned on tuner. Macam mana korang canggih tak canggih Proton ni? Canggih kan? Ni lagi satu. Okey, Proton ni dia juga didatangi dengan sunroof panoramik. Okey, di mana dia dapat memberi susuana yang lebih luas dan juga premium. Okey, kita try buka. Okey, contoh ke korang dating ke, pergi KL keluar ke, korang nak tengok pemandangan, korang buka je sunroof ni, korang boleh tengok pemandangan dia. Memang sangat wow gitu ya. Alright. Okey, kita tengok pula bahagian luar dia. Okey, bahagian dalam dia, belakang dia ni. Bahagian belakang ni pun korang tengok dia sangat luas and sangat besar. Okey, untuk korang kaki panjang ke, orang yang tinggi nak duduk belakang ni memang sangat sesuai. Okey, tak ada masalah. Okey, nanti korang tak ada rasa sakit ke apa semua. Ni sama juga dia punya kain Nappa ni, kulit Nappa ni memang sangat nampakkan kereta ni betul-betul premium. Selalu kita nampak warna hitam kan, tapi untuk premium ni dia lain sikit. Okey, dia warna brown macam tu. Dia punya leather seat dia memang sangat cantik ya korang. Alright. Okey, kita tengok bahagian belakang dia, bahagian bonnet dia.
Okey, bahagian bonet dia ada power board, okey, di mana korang tekan saja nanti dia akan buka sendiri, okey. Okey, bahagian belakang dia ni, bonet belakang dia sangat luas, okey, nak angkat barang ke apa semua memang tak ada masalah, okey. Korang nak letak anak kambing masa pergi raya pun tak ada masalah korang, memang sangat luas, okey. Lepas tu kalau korang nak tutup sama je. Ni korang ni, kau tekan, nanti dia akan tutup sendiri. Nice tak nice korang? Nice kan? Okey. Bahagian belakang ni saja pun korang tengok nampak wow gitu. Okey. Dia different dia dengan X70 dengan X50 ni tak ada jauh beza sangat. Dia sama je, dia menggunakan teknologi yang canggih, sama, tak ada beza pun. Okey. Alright, dan kalau dari segi harga untuk Proton ni, dia memang sangat berbaloi lah dengan harga dia, dengan teknologi canggih dia yang disediakan untuk Proton yang ni, okey. Untuk harga ni hanya dekat Krakow korang boleh dapat dalam RM70,000, okey, bulanan dalam RM853, ikat loan 9 tahun, okey. Kalau korang nak ada depo pun boleh, tak ada masalah. Korang nak try full loan, tak ada masalah. Boleh sahaja. Untuk korang yang ada duit banyak sikit, korang nak try beli cash ke, boleh. Korang just PM kami sahaja, okey. Untuk korang berminat, boleh PM kita, okey. Alright, bye. Assalamualaikum.